sekarang ni pukul 10.54 malam, 20 hari bulan Mac 2025. Kalau siapa-siapa buka TradingView akan keluar pop-up tadi ya. Screener yang lama sekarang ni ada kat bawah ni, dia betul-betul nak buang terus. Jadi nak tak nak kita kena pindahkan kepada screener dia yang jenis baru tu lah. Ingatkan adalah export ke, dia cuma ada save screen as, ini bubur nama. Download ni, export screen data ni, kita nak export data-data ataupun result daripada screener ni. Nak tak nak, terpaksalah kita buat secara manual. Okay, saya nak tunjuk satu contoh sajalah. Saya ambil volume power. Oh, letih juga nak buang buat satu ni. Kalau kata tak sempat atau nak cepat lah, sebelum nak pindah, mungkin kalau awak dah ada screener awak ni, setting dia, pergi dekat filter ni nanti, awak cuma screenshot dulu. And then savekan dia, bubuh nama. Contoh yang ni volume power. Bukan apa, takut nanti kalau betul-betul dia dah hilangkan bawah ni, langsung tak ingat. Macam saya, mungkin saya boleh ingat sikit-sikit lah apa screener yang saya nak buat. Kalau ikut kat sini, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sahaja. Untuk screener baru dia dekat sebelah sini. Screener ni kerja saya sebelah kanan. Kalau ikutkan dia macam inilah. Sebelum ni kan, kalau kita nak guna, saya kena gerakkan benda ni ke sini. Okay, barulah boleh nak buat kerja. Tapi benda dah tak payah, sebab dekat sini ada satu menu baru ni. Dia kata move overlay to split view. Jadi screen kita dah jadi, okay, kiri ni chart, kanan ni kita punya screen dia yang jenis baru tu lah. Kita buat satu dulu, create new screen, namakan dia volume power. Selesaikan create. Okay, kalau ikut yang lama, average volume 30 days 1 juta ke atas. Kita cari, kita add dulu kat sini, cari volume. Ada average volume 30 days, add filter. Okay, belum aktif lagi. Kalau aktif dia akan warna hitam. So kita ubah dulu, average 30 days. Okay, average 30 days above value, volume, average volume. Okay, saya nak 1 juta. 1 juta macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, 1M. Lepas tu kita nak volume hari ni lebih 500k. Volume saja. Ada kat atas ni. Tak ada. Volume. Satu hari. Ingat bila awak add, belum aktif lagi kena manual setup dulu. 500k. Apply. Kemudian tadi price above 20 sen. Dekat sini dah ada price. Kita buat manual setup. Above or equal value 0.2 sen. So ni USD. Sekejap. Kenapa USD Oh sorry. Okay, lupa. Ini kena tukar market. Jangan lupa. Kang dia pergi US pula. Okay, kalau awak takut dia hilang, tekan je save dulu. Tak adalah, dia takkan hilang lah lepas ni. Kemudian average percent change 3%. Sekejap percent change. Change from open percent. Change from open. Macam okey ni from open percent change. Ambil ni lah. One day. So kita kena, dia dah ada. Saya nak 3%. Kalau kat sini option yang dia bagi tak ada 3%. So kita buat manual setup one day above value 3%. Above or equal? Above lah. EMA 10 above 20. Okay, yang ini dalam screen lama ni saya tak boleh buat EMA 8 dengan 20. 1. So yang baru dah boleh pakai. Jadi saya nak pakai terus EMA. Tak apa, add je dulu. Lepas tu kita manual setup 8 one day equal above value. Saya nak buat lebih tinggi daripada EMA 21. Yes, 21 ada one day. Apply. Kenapa tak sama? Kejap Ini volume power YTL. Ini volume power
Mungkin ada beza sikit sebab yang kalau price lebih besar dari 20 sen ni, kalau ikutkan pilihan yang saya pilih tadi, ni bukan price, sorry, yang ni change from open maksudnya hari ni punya open sampai kepada close sekarang, more than 3%. Kalau kita matikan dia dan kita tambah, kita cek lagi change lain, price change, kalau baca dia punya ni change and change percent, change close price of the current bar tolak close price of previous bar. Ni yang skrin lama pakai. Jadi saya akan ambil price change percent ni, filter, kita manual setup above 3. Okey. Betul. Jadi yang ni tadi change from open ni tak, kalau nak pakai pun boleh juga, sebab kalau change from open percent tu daripada open hari ni sampai ke close. Jadi kalau 3% tu kira-kira solid 3% untuk candle hari ni lah. Tapi kalau yang skrin lama ni change, price change ni dia ambil daripada close hari ni tolak dengan yang semalam. Ada perbezaan dasar dekat situ. Okey. Ini pun saya rasa keluar lebih ni sebab mungkin EMA 8 dengan 21, sebab sebelum ni EMA 10 dengan 20. Jadi saya rasa ni dah betul. Kita save. Selamat Obligat Filter. Jadikan screenshot, buat nama, kemudian boleh buat bila-bila ada masa. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.